Siasatan SPRM terhadap IGM Corporation Berhad berpotensi merumitkan proses pengambil alihan sukarela bersyarat oleh Sunway. Menurut MBSB Research, siasatan yang dikaitkan dengan dakwaan manipulasi harga saham boleh menjejaskan kelancaran urus niaga sekiranya memerlukan penelitian lanjut oleh pihak berkuasa. Pandangan kami bahawa siasatan SPRM pasti akan menambah tahap penelitian dan ketidaktentuan terhadap cadangan pengambil alihan itu. Namun kami juga ingin nyatakan iaitu siasatan masih berada pada peringkat awal dan setakat ini tiada pertuduhan rasmi difailkan terhadap mana-mana pihak terlibat. Selaras dengan prinsip undang-undang bahawa seseorang dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah adalah terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan berhubung hasil siasatan ini, kata firma itu dalam nota penyelidikan hari ini, 20 Januari 2026. Pengurusan IGM sebelum ini turut menegaskan komitmen terhadap tadbir urus korporat yang ketat serta amalan ketelusan tinggi. MBSB Research mengekalkan saranan terima tawaran terhadap IGM dengan nilai saksama RM3.29 berdasarkan kaedah jumlah bahagian. Namun, sentimen terhadap saham dijangka kekal tertekan selagi siasatan berterusan.